Hari ini kita akan belajar apa itu kata majmuk. Ada siapa-siapa yang tahu? Tak tahu? Para tahu ke? Tahu apa itu kata majmuk? Okey, betul. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kata majmuk. Okey, apa itu kata majmuk? Seperti yang Farah tanya tadi, kata majmuk adalah gabungan dua kata dasar atau lebih yang dirangkai untuk membawa satu makna yang tertentu. Maknanya kata dasar kalau nak berkata adalah perkataan asal yang tidak diubah dan diubah tadi. Macam contoh lari, main, cantik. Okey, contoh kata majmuk ni macam kereta api, kebun, terima kasih, jalan raya dan banyak-banyak. Dia contoh dia kereta masuk lain, api masuk lain. Bila dijatuhkan jadi kereta yang kata majmuk ni terbahagi kepada empat. Antaranya ialah kata majmuk bebas, kata majmuk tidak khusus, kata majmuk kiasan dan kata majmuk mantas. Tapi hari ini cikgu akan ajar tentang kata-kata majmuk mantas. Hari ini kita akan fokuskan kata majmuk mantap. Di kata majmuk lain itu kita akan belajar di hari yang lain. Okey, masuk kata-kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ini adalah kata majmuk yang dieja, bercantum dan tidak boleh terpisah, walau asalnya terdiri daripada dua perkataan yang dirangkai. Seperti contoh yang pada awal tadi macam kereta api, kereta api. Tapi kereta api itu tidak tergolong dalam kata majmuk mantap, dia kata majmuk bebas sebab dia pisah, dia jarak. Antara kereta dengan api itu dia jarak. Jadi dia bukan kata majmuk mantap. Kalau mantap dia rapat. Contohnya tangguh jawab, dia rapat kan? Ciri-ciri kata majmuk ni modalnya dia boleh dapat seperti yang kita tadi tadi, membawa makna baharu dan tidak boleh dipisahkan. Sekarang benar-benar kita tengok, inilah contoh-contoh kata majmuk mantap. Tengok baik-baik. Maknanya kita ada di sini. Okey, contoh tadi antara campur bangsa jadi antara bangsa di kita akan kepada makanan. Terus aktiviti yang pertama. Okey. Kita lepas kepada cikgu Akil. Okey, untuk aktiviti yang pertama, cikgu Tarikh dan cikgu Ahmad akan dapat 6 kataan kata majmuk, iaitu kata majmuk mantap. Tugas belajar adalah untuk bincangkan kata majmuk mantap dengan kata majmuk tak mantap. Kurang tak mantap. Masa yang akan diberikan mesti dalam 10 minit dan cikgu nak setiap guru hantar wakil.
boleh dalam tu. Jangan di mana boleh masak saja. Kata macam contohnya, okey. Kata dia yang mana satu kata masuk masak? Besar. Okey. Lebih besar. Nampak dah? Nampak? Lihat kau. Buat. Jadi apa? Hancur pakai lagi. Lepas masjid kepada dia kan? Belum ada yang ada lagi. Buku yang mana yang ada lagi? Tunggu, tak ada lagi. Tunggu, tak ada lagi. Tipu. Saya bagi besar-besar ketahan itu jawab boleh. Nanti agak masih ada ke? Semua dah siap ke? Okey. Kita akan bincang. Sejuk. Yang saya itulah. Okey, kita akan bincang cikgu akan bagi salah seorang daripada grup untuk bacakan jawapan. Okey. Saya Wahidah. Okey. Semua. Tak dengar cikgu. Yang pertama sejak surat, yang kedua tanda jawab, yang ketiga sukarela, yang keempat tangan. Yang tak hantar, kereta api, dia berbesar. Okey, betul. Okey, Rashidi. Okey. Cikgu nak tanya, yang mana satu kata maju mantap. Pilih satu tu. Kaki tangan. Kenapa kamu pilih?
Sebab dia dapat. Kalau kereta api ni dia tak dapat. Okey, betul. Okey, untuk next activity, cikgu akan bagi setiap kumpulan kertas madu. Dan sekeping kertas berlombong. Okey, kalau satu guru tu ada 3 orang, ada nombor ada nombor 3 grup je. Okey, kalau 3 hari grup 1 2 3, kalau 4 hari grup 1 2 3 4. Kalau biru, cikgu dah tahu biru. Sampai tak dapat lagi. Semua tu ada marker dah. Apa? Semua ni ada marker. Okey. Okey, semua dah tahu kena buat apa? Dah tahu. Awak boleh baca fikiran saya? Boleh. Okey. Okey, okey. Setiap satu nombor tu awak bahagikan kepada satu orang. Nombor yang saya bagi tu satu seorang. Okey. Dah dapat semua? Siapa dapat nombor 1? Saya. Tangan. Siapa dapat nombor 2? Saya. 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 3? Saya. 4? Okey, untuk aktiviti seterusnya
kena bina satu ayat menggunakan kata majmuk mantap. Okey, contoh dia. Apa dapat nombor 1 tadi, kena buat ayat pertama. Yang kedua, nombor 2 kena buat ayat yang kedua. Sambung sampai 6 hingga 8 ayat untuk dijadikan satu perenggan. Contoh ayatnya. Bagi contoh. Tak faham dah cikgu. Okey, saya cakap ialah Ali bertanggungjawab mengemas rumah itu. Bertanggungjawab. Awak kena buat satu ayat menggunakan kata majmuk mantap. Ikut je awak cari. Berapa ayat cikgu? 6 hingga 8 ayat. Banyaknya cikgu. Untuk dijadikan satu perenggan. Kena sambung. Biar dia berkait antara satu sama lain. Cakaplah buat karangan cikgu. Buat perenggan je, bukan karangan. Perenggan. Buat satu perenggan. Macam ni. Untuk dijadikan satu perenggan. Bukan satu. Semua? Masa yang diberi selama 20 minit ya. Apa ni? Okey. Mula dari sekarang. Ayat tu 6 hingga 8 ayat. Tapi perenggan tu awak kena ada sekurang-kurangnya 5 kata majmuk mantap.
Masa 3 lagi 10 minit
Masa tinggal lagi 5 minit untuk menyalin jawapan. Menyalin? Menyalin? Pindah? Pindah atau pindah? Masa dah tamat, berhenti menulis. Letakkan kertas di atas meja. Sila duduk semua. Okey, cikgu akan panggil wakil daripada grup. Okey, cikgu akan panggil seorang wakil untuk membentangkan jawapan anda di hadapan. Okey, grup pertama grup Farah. Mana cepat ada. Yang lain bukan, korang yang baca. Okey, kata mantap-mantap dalam ayat kami ada 5.
tanggungjawab, jawatan kuasa, lepas tu kerjasama, kebijakan dan antarabangsa. Okey, betul semua. Okey, grup yang ada bertanggal tadi akan dapat hadiah. Okey, yang mana yang tak dapat hadiah lagi, kita akan pergi kepada aktiviti. Saya dapat. Yang mana tak dapat lagi, kita akan pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Serahkan kepada cikgu. Okey, beri perhatian. Okey, baik. Ini adalah aktiviti yang terakhir pada hari ini, yang dipanggil sebagai 5 mantap. Mantap. Okey. Tajuk aktiviti ini berbunyi 5 mantap pun. 5 mantap pun nama. Jadi nanti dia akan bagi 5 mantap pun. Setiap orang kertas banyak. Jadi awak perlu menyenaraikan 5 kata majmuk mantap dan awak kena pilih satu dari kata majmuk yang awak buat tadi. 2 ayat. Yang orang. Dan tadi dia awak buat. Awak buat. Siapa yang siap dulu boleh hadiah. Siap dah. Awal dah tengok kata siapa siap ke? Saya cakap dah siap. Dah siap ke? Belum. Cepat dia dapat. Cikgu nak 5 kata majmuk mantap yang awak semua tahu. Okey, kita berikan kepada
Tuan dah siap kan? Nanti cikgu tengok kan. Beri. Okey, betul. Okey, betul. Dah siap tengok. Okey, betul. Weh. Okey. Boleh siap kan? Okey. Cikgu, dia sini dia buat semua ayat. Boleh kan? Okey, boleh siap. Okey, secara keseluruhannya kata majmuk ni ada 4. So hari ini kita akan fokuskan kepada kata majmuk. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Soya.
Okey, satu guru akan dapat satu. Saya. Mak. Dua, tiga, empat, lima, tiga, dua. Ini satu. Ini 5, 4. Satu cik. Hukum toke soya minum soya kosong. Ya, toke soya tak boleh minum soya, betul tak?